teks pribumi ni sebut bahawa kita ni beri bunga emas ni hubungan diplomatik. Adik-beradik sebenarnya dulu siang ni yang bentuk tai ni dulu orang Melayu juga yang memetah bang. Sebelum kedatangan kuasa baru ni zaman Ayutthaya ni, sebelum dulu Raja Ligut orang Melayu. Tapi yang Serang Kedah itu dah bukan jadi orang Melayu dah, bukan orang Siam pun. Lagi susah nak sebut. Jadi dalam konteks inilah saya jelaskan. Apa pun kita nak fahami tentang sejarah termasuk perjanjian ini kena nilai dari sudut kita, logik kita. Kalau tidak kita tak akan faham. Kerana sejarah ini dia bukan fakta, dia konstruk. Fakta itu dicipta untuk kita terima itu fakta. Padahal dia bukan fakta pun. Sebab tu saya kata dalam kes di Perak ni banyak benda yang bohong, tak wujud. Bila tanya, okey cikgu, perang saudara di mana? Cikgu boleh jawab ke tak? Ada cikgu tak di sini? Silap-silap 50% cikgu. Boleh tak anda mengajar di sekolah, anda pernah tahu tak perang saudara berlaku di mana? Siapa berperang? Pernah tanya tak? Cikgu-cikgu yang lain, pensyarah anda pernah tanya? Pensyarah anda boleh jawab tak benda macam ni? Siapa yang keluarkan mitos berlaku perang saudara di Perak sampai BT datang untuk betulkan kita? Inilah yang berlaku dalam senario sejarah. Anda tahu tak kenapa negeri-negeri Melayu ini akhirnya menerima British buat perjanjian seterusnya tahun 1910 Kelantan, Terengganu untuk sahkan perjanjian Bangkok ini? Kerana sebenarnya mereka ini tak ada pilihan pun. Kalau mereka tak terima benda macam ni, British akan jajah. Ini sebenarnya dalam proses untuk mencari bahagian mana kedaulatan itu masih boleh dipelihara, mana ruang lagi boleh diisi supaya ada syarat British ni iktiraf. Raja-raja Melayu di negeri Pantai Timur ni dia dapat keistimewaan. Johor, Kelantan, Terengganu, dia belajar daripada sejarah. Sultan-sultan ni hebat sebenarnya. Dia belajar dari sejarah bahawa negeri Perak, negeri Selangor, negeri Pahang, negeri Sembilan, kawasan ini British datang dengan alasan kami datang untuk selamatkan. Kenapa British guna alasan tersebut? Kerana ada perang saudara, ada konflik, ada kekacauan yang British kata berlaku itu. Dan semuanya